Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) berjaya menghapuskan 2,880 ekor gagak menerusi operasi menembak gagak Siri 1 yang dijalankan di sekitar Klang pada 16 Mei lalu. Menurut Datuk Bandar MBDK Datuk Abdul Hamid Hussein, operasi dari jam 7 pagi hingga 7 malam itu dilaksanakan bagi mengawal populasi gagak yang boleh menjejaskan kebersihan dan kesihatan awam. Seramai 28 penembak pelesen terlibat dalam operasi berkenaan dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Selatan. Dalam pada itu, MBDK turut membayar RM16,740 sebagai bayaran bounty kepada penembak bagi menggalakkan usaha kawalan populasi gagak berdasarkan jumlah tangkapan sepanjang operasi. MBDK akan terus komited melaksanakan operasi seumpama itu secara berkala bagi memastikan persekitaran bandar lebih bersih, selesa dan sejahtera untuk warga Klang.